Okay student, so sebelum kita masuk satu topik terakhir untuk bab 9 ini, iaitu pembukaan getah. So kita akan saya akan tambah sikit berkaitan dengan penambahan alkali dalam latex untuk kekalkan keadaan mereka dalam bentuk cecair. So bila negatif ni dah makin kuat dekat member plasma tu, maksud saya makin kuat tu maknanya negatif itu makin banyak charge-nya disebabkan oleh penambahan alkali tadi. So menyebabkan negatif, bila jumpa negatif apa jadi? Diorang saling menolak antara satu sama lain. So bila saling menolak, maknanya molekul latex ni takkan berlanggar antara satu sama lain. Okay, molekul getah tidak berlanggar antara satu sama lain dan tidak memecahkan membran protein ni tadi. So menyebabkan gumpalan polimer getah ni tadi kekal dalam membran protein. So disebabkan itulah tak ada penggumpalan latex berlaku kalau campur alkali. Alright, jom kita sambung dengan pembukaan getah. So sebenarnya apa pembukaan getah ni? Dia adalah satu proses yang kita nak menambah baik sifat getah asli tadi, kan? So sebenarnya ada banyak cara, ada beberapa cara untuk kita volkan getah ni. Soalnya macam kita upgrade lah, macam kita upgradekan getah ni supaya jadi lebih baik. Okay. So bila kita buat proses pemvulkan pada getah asli tu, kita akan hasilkan getah tervulkan. Getah tervulkan, getah yang sudah melalui satu proses untuk menguatkan lagi getah tu. Alright, so fokus cara yang macam saya kata tadi, ada banyak cara. So dalam silibus awak hanya belajar pemanasan getah asli tadi bersama dengan sulfur. Kita guna bahan kimia sulfur. So apa fungsi pemanasan ni? Pemanasan ni sebenarnya untuk putuskan ikatan ganda dua yang ada dalam polimer getah asli tadi. Okay, kemudian bila dia dah putuskan ikatan ganda dua tadi, dia akan benarkan sulfur untuk buat ikatan baru antara rantai. So maknanya dia buat ikatan yang merentasi polimer-polimer, menyebabkan polimer tu makin ketat. Polimer getah ni makin ketat dan makin kuat macam tu. So nanti kita tengok. So ini adalah formula kimia untuk polyisoprena. Kita dah belajar dah cara nak tulis ni dalam polimeran penambahan. Jangan lupa. So ini formula kimia. Dia tak perlu hafal, cuma saya nak terangkan kenapa pemanasan itu perlu. So ni nampak ni, awak nampak tak saya bulat merah ni ikatan ganda dua kan? Ikatan ganda dua tu kita kena putuskan, kita kena jadikan dia single, jadikan dia ikatan tunggal. Dengan cara pemanasan tu barulah kita boleh membenarkan sulfur ni tadi selit dekat situ untuk membentuk ni, nampak ni rangkai silang. Nampak tak tadi? Yang saya bulat merah tadi dah jadi single. So bila jadi single, kita dapat bagi karbon yang belah sini untuk bergabung dengan ikatan sulfur yang baru. Sebab apa? Sebab kita panaskan tu, kita campur sulfur. So atom sulfur ni tadi akan membentuk ikatan rangkai silang. Okay. Ni polimer lah, ni polimer getah yang pertama, ni polimer getah yang kedua. So bila ada rangkai silang ni, dia memegang bahagian rantai polimer dalam getah tu, saling memegang antara satu sama lain. So ini adalah satu lukisan yang lebih jelas bagi saya. So ini getah asli yang tak ada lagi sulfur sebelum proses pemvulkan dengan sulfur. Selepas kita panaskan, kita tambah dengan unsur sulfur. So inilah dia, nampak ni. Dia buat rantai baru ni, sulfur ni warna merah, warna kuning. Kan, sulfur warna kuning. Kalau awak nak tahu sulfur tu apa, sulfur tu belerang yang selalu kita guna untuk kita tabur kat keliling rumah ke, keliling kem perkemahan ke, untuk elakkan ular daripada mendekati kawasan tu, sebab ular tak suka sulfur. Okey, nampak tak? Seolah-olah macam sulfur ni dibuat satu ikatan baru yang menguatkan lagi polimer getah tadi. Yang hitam ni polimer getah lah. Yang hitam ni polimer getah, dia menguatkan lagi struktur polimer getah tu. Faham Okey. Okay, ni polimer getah. So sebenarnya kita buat pemvulkan ini. Okay, so sekarang ni nama dia getah tervulkan lah. Bila dah ada atom sulfur ni, dari ikatan silang daripada sulfur ni, kita panggil dia adalah getah tervulkan. So sebenarnya kenapa kita perlukan getah tervulkan ni? Sebab kelemahan yang ada pada getah asli. So mari kita tengok apa kelemahan yang ada pada getah asli ni sebenarnya. Tada. So ciri-ciri getah asli, sebenarnya dia dah kenyal. Cuma kita nak keadaan dia lebih kenyal. Contoh untuk buat benda-benda yang lebih tahan lasak, macam tayar kereta kan. Kenapa kita kata dia tahan lasak? Sebab tayar kereta dia nak bergeser dengan tanah for a long time. Dia nak berputar dekat jalan raya kasar ke licin? Kasar kan. So kalau kita tak buat getah, kalau kita guna getah asli, tayar kita akan cepat cair. First, sebab geseran antara ni tayar geseran antara tayar dengan permukaan jalan pun, ni jalan, akan menghasilkan haba juga. Dan lagi-lagi kita kat Malaysia ni, cuaca kita selalunya panas. Betul tak? Panas kan? So bila panas, tayar, kalau kita guna tayar daripada getah asli, tayar tu akan cepat lembik, akan cepat cair. Macam mana kita nak bawa kereta kan? Nanti kita tiba-tiba kereta kita makin slow, kita start tengah jalan. Sebab apa? Tayar cair bang. Bawa panggil pomen, kenapa? Apa masalah kereta awak ni? Tayar cair bang. Kalau boleh kita nak elak masalah tu kan. So kita kenalah menambah baik ciri getah asli tadi. So tadi macam saya kata dia lembut. Bayangkan lembut dia sampai kita boleh pegang dengan tangan. Kita pegang tangan pun dia macam lembut. Kita boleh main-main dengan latex tu kan. So kelembutan yang daripada getah asli tu tidak mencukupi untuk buat benda-benda barang-barang yang tahan lasak. Jadi kita kenalah hasilkan getah tervulkan supaya dia lebih keras dan kuat.
Kan awak tengok beza tayar basikal dengan tayar kereta. Tayar basikal dia lebih lembut. Sebab basikal kelajuan yang kita bawa tak macam kereta kelajuan boleh sampai 200 km per jam. So awak kena ingat bila lagi tinggi kelajuan, lagi banyaklah tayar tu berputar, maka lagi banyak geseran yang tayar tu hasilkan daripada putaran dia, dan putaran dia atas permukaan jalan. Macam basikal dia tak adalah selaju kereta. Jadi tak perlulah tayar yang begitu keras dan kenyal sangat untuk basikal. Sebab tu basikal kalau kita guna palang besi pun kita senang nak masukkan dia dekat dalam rim. Dalam rim kan, rim ni rim. Tayar basikal nak masuk dekat rim dia senang kan. Kita ada palang besi tu, kita umpil okey, kepakkan sikit, lepas tu kita boleh masukkan dekat rim tu dengan cantik. Tapi tayar kereta awak boleh tak guna umpil besi biasa, guna tangan? Tak boleh, dia ada mesin dia. Dia akan buka getah tu, dia akan regangkan sikit tayar kereta kita tu, lepas tu barulah dia masukkan. Kita tolak sikit tayar kereta tu untuk masuk dalam rim. Dia kena ada bantuan mesin. Sebab apa? Sebab dia sangat keras dan kuat. Disebabkan dia diperbuat daripada getah tervulkan. Kemudian getah biasa ni pun dia tak tahan haba. Bila kena haba sikit, tak kisahlah haba daripada geseran ke, haba daripada cuaca sendiri ke yang panas, dia akan cepat cair. Jadi bila guna getah tervulkan, dia akan lebih tahan haba. Okey, kemudian mudah bertindak balas dengan bahan kimia. Contoh dia apa tadi? Asid dan alkali. Macam tadi kan. So getah asli bila campur asid dia menggumpal. Getah asli bila jadi alkali dia kekal tercair. Bila kekal tercair, takkan contohnya kalau awak guna tayar getah asli, tiba-tiba dalam kilang ke apa, kita tak tahu macam-macam benda boleh berlaku dalam kilang pembuatan tayar. Mungkin tayar tu sedang diedarkan, tiba-tiba ada satu larutan alkali tumpah ke atau terpercik dekat tayar yang baru buat tu ke, nanti tiba-tiba tayar tu jadi cecair balik. Sebab apa? Sebab kita dah belajar tadi, kalau kita tambah alkali ke getah asli, dia akan menyebabkan getah itu kekal dalam bentuk cair kan. So benda tu parah lah. Lagilah tak boleh. Bukan setakat nak buat getah, nak buat sarung tangan pun tak boleh. Sebab apa? Sarung tangan tu bila kena alkali je terus cair, dah tak boleh nak lindung tangan kita kan. Okay, so bila kita buat getah tervulkan, dia memang dah tak boleh nak bertindak balas dengan bahan kimia lagi dah. Memang dia tahan banyak macam-macam rintangan lah. Antaranya bahan kimia tadi. Dia tidak mudah bertindak balas lah, ataupun tidak bertindak balas. Kemudian ciri-ciri getah asli tadi juga, dia mudah teroksida. Bila sebut teroksida ni, maksud dia oksida ni maknanya proses bertindak balas dengan oksigen. Bila getah asli ni dia terdedah dengan oksigen, maknanya terdedah dengan udara yang banyak ataupun terdedah dengan udara dalam masa yang lama, menyebabkan dia akan makin lama makin rosak kan. So tak tahan lama lah. So kita nak guna tayar untuk luar kan, dekat luar. So kat luar mestilah tayar tu akan terdedah dengan udara. Betul tak? So kita mestilah kena hasilkan getah tervulkan supaya tayar kita tu tidak mudah teroksida. So contoh yang senang lah tayar. Sebenarnya ada lagi sarung tangan pekebun, apa lagi, tapak kasut pun kena tapak kasut getah tervulkan kena getah yang tahan, yang lebih tahan. Kemudian tadi dia kurang telap udara kan. So sekarang tayar ni lebih telap udara. So kenapa kena lebih telap udara, cikgu? So bila awak pump tayar, tekanan udara dalam tayar kan meningkat, menyebabkan tayar tu steady, dia tegap, dia tak pancit. So bila tak pancit, dia memudahkanlah pergerakan kereta tu. So kalau dia kurang telap udara, nanti udara dalam tayar tu akan cepat sangat keluar daripada tayar tu, menyebabkan tayar cepat sangat pancit kan. Mungkin bawa sekejap je, mungkin rumah awak nak pergi supermarket dah 10 km pun, bawa je baru je pump angin dalam tayar, tiba-tiba dia dah pancit, sampai supermarket dah pancit. Payah jugalah macam tu kan. So salah satu kebaikan kita buat getah tervulkan ni juga untuk menahan tekanan udara tadi kan. Tekanan udara ni tak adalah bila kita pump dia cepat pecah. Okay, alright. So itulah dia kebaikan getah tervulkan. So saya harap dari video ini awak dapat memahami lah bab ini So dan melengkapkan nota yang saya sediakan untuk awak. Okay, so sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.